update sikit tentang setup vinyl aku untuk 2025 ni. Buat sekian kali untuk bulan ni, September. Sukses. Tak beli skeping vinyl pun. Cuma beli ni je. Berus Audio Technica ni untuk berus untuk dust punya ni kan, sebab vinyl ni dia collect dust. Jadi sebelum kita main tu, kita putarkan, kita kena collect dust lah. Lagi oh ni tambahan pick daripada Metallica dengan Jimi Hendrix. Masalah kita bila beli pack pick ni, kita beli tapi kita sayang nak main, so jadi hiasan je lah. Dia punya configuration daripada vinyl ni, dia akan pergi ke M. Tak berupaya lagi lah nak beli M yang betul, yang klasik. Jadi terpaksa lah beli M cikai-cikai ni je dulu. Daripada M ni baru dia pergi ke speaker kita. Untuk turntable ni pula, turntable yang lama ni, dia kalau pergi ke M saja dia tak cukup kuat. Jadi dia kena pergi ke Phono M dulu. Phono M. Phono M ni akan buat signal tu daripada phono ke line. Daripada line baru masuk ke M. Sebab ramai orang tanya, kenapa turntable saya tak kuat, sound tak kuat, sebab kalau turntable lama ni memang dia kena ada preamp. Jadi itu Phono M tu adalah preamp dia lah. Aku bercita-cita nak katalog collection vinyl ni, tapi tak berupaya lah. Ada orang cadangkan guna Discog punya app, jadi senang, kita just pergi dekat app tu dan guna kod itu aja, barcode tu untuk katalog kan. So itu je kot untuk masa ni. Baru ni ada beli apa nama mixer ni. So setakat ni kena, bila nak main ni tu kena tukar kan. Bila nak main ni kena tukar. Jadi tinggal nak pakai mixer ni tapi tak buat lagi. So tengoklah bila rajin.